Okay, testing. Hari ni kita nak try DJI Osmo Nano. Okay, sekarang kita dah dekat suction cup. Sambil drive je, aku cocok pasang dia punya dengan mount dia tu. Okay, lepas tu ada suction cup. Okay, tadi kita test mic sambil benda tu ada dekat badan, betul tak? So sekarang kita test mic sambil kamera tu melekat dekat cermin. Kita tengok dia punya penangkapan suara tu okey tak? Sekarang aku duduk belakang kamera lah. Kamera ni menghadap ke depan. So kita nak check sound dia macam mana. Okey tak okey? Sambil-sambil tu kita tengok pemandangan bandar KL di pagi hari Isnin Color kan, kalau tengok skrin ni memang cantik lah. Color ni memang cantik. So apa pendapat korang? Best part is, walaupun dia orang cakap bateri tak tahan lama lah apa semua, kalau ikut on paper, dia punya bateri dia boleh tahan up to 1 jam untuk yang kamera tu saja. Untuk dia punya skrin ni boleh tahan sampai 2 jam. Okay, so sekarang aku dah tukar angle. Tadi daripada shoot kat depan, dia dah pergi shoot ke arah aku. So aku siap boleh tengok framing aku dekat sini sambil aku tengah drive ni. Bahaya juga sini, tapi aku boleh tengok framing aku secara kasar lah. So dekat DJI tu dia ada lampu hijau. Dekat bawah logo DJI tu dia ada lampu. Lampu hijau tu adalah sebenarnya dia bukan recording. Kalau lampu hijau tu maksudnya dia tengah on sahaja. Lampu merah bermaksud dia recording. Macam sekarang ni lampu dia tengah merah dan berkelip-kelip, maksudnya tengah recording lah. Kalau hijau maksudnya dia tak recording. Okay. Aku ni pengguna biasa tau. Aku bukanlah pengguna pro pun. Aku kalau boleh nak terus out of the box setting auto, gambar dia dah lawa. Dan setting tu tak perlulah nak setting ISO lah, dia punya aperture bagai tak ada. So aku belum lagi di level tu. Aku nak just point and shoot. So aku suka buat content lebih kepada untuk record POV, record content. Okay, so sekarang kita nak pergi photo state. Pergi kedai buku. Okay, so basically adalah rasa berat sikit dia punya dekat baju tu. Ada rasa berat sikit, tapi dia tak adalah berat sangat. Ringan je. Alamak, kita kena saman. Dah bayar ke belum sekejap je. Okay, jom. Sekarang kita masuk kedai buku. Nak photo state dia? Photo state kan? Ni. Nak photo state 3 kopi 3. Tapi makin lama kau akan tak perasan pun. Kau akan rasa macam biasa je. Dah 6%. Ya. Payah kau nak. Oh, okey. Bayar depan Okey, settle. So sekarang kita nak pergi daftar anak JPN. Anak baru lahir. Kita nak daftar JPN dekat Gombak. Cawangan Gombak. Macam mana rupa dia? Okey, kat sini macam agak gelap sikit. So, okey tak? Dia punya viewer tu aku letak dekat
dalam poket je. Aku letak dalam poket je. Tuan-tuan tak perasan pun. Tak kena saman. Mantap. Tadi masa start dia punya bateri tu 90. Sekarang bateri dia dah 58. Dalam beberapa minit lah aku ni. Saya 57. Dia punya okay, so dia punya Vision Dock ni dia punya bateri tahan lama juga. Vision Dock ni aku rasa yang tahan lama. Dia macam power bank lah untuk kamera ni. Kan dia macam power bank untuk kamera ni. Bateri dia tahan lama. Kalau aku cucuk, macam tadi aku start 31, sekarang baru 20 lebih. Ini semua kamera aku guna internal mic je, tak ada guna external mic pun. So korang dengar suara aku okey ke tak? Woi, dia macam kita ni. Sorry bro, bukan aku Mamat tu. Aku ada dashcam ni. Double lagi dashcam aku. Okay, jalan ni agak beralun. Cuma tadi suction tu tercabut. Aku tak tahulah sekuat mana suction dia tu. Mungkin sebab aku tak tekan habis. Ni aku dah try tekan habis. Kita tengok sambil jalan beralun macam ni ataupun bumpy road, macam mana dia punya situasi. Kita laju. Okay, lepas ni boleh tengok macam mana dia punya keadaan lah. Dia boleh capture tak, so tak ada masalah lah. Kamera sekarang semua dah dia punya cuma setting ni aku tak sure lah. Aku setting apa 4K 60 ke 4K 30. Okay, 4K 30. Banyak juga makan space aku rasa ni kan? So biasanya itulah isu dia. Bila video ni sharp, dia akan makan space lah. Kan, dia akan makan space. So korang kenalah standby dengan SSD lah. Macam aku ada SSD 2 tera. Alhamdulillah so far macam mencukupi.